Ramai orang. Ada dinosaur. Tapi sekarang kita yang punya, kita bayar untuk kita je. Tak ada orang lain masuk. Hello guys, hari ni kita akan ride pergi ke Gunung Jerai. Kita naik motor MVX Firdaus ni dengan MVX si Faizal. Ada lah motor tu. Lambat lagi. Dia je dah 16. Dah lah. Dah. Okay, kita nakkan ride, kita akan pergi ke Gunung Jerai lagi. Kita tengok sepanjang perjalanan kita ambil masa berapa lama. Apa yang menarik kat Gunung Jerai tu. Jom kita tengok. Hari ni hari Christmas ya. Masih busy sangat. Tak tahulah. Kita tengok dulu apa yang akan terjadi pada hari ini. Let's go. Jom. Let's go guys. Kita isi minyak dulu kat Petron. Jom. Taruh minyak dulu, angin. Buang angin dulu. Pakai apa? Sunblock? Sunscreen. Kita pakai sunscreen dulu ya. Kita pakai sunscreen juga. Masih sikit? Sikitnya. Juga aku sikit-sikit lah. Yang borak muka tu. Apa hitam je off. Nak pergi Gunung Jerai. Ada. Kun semua ada. Macam dekat media tu. Cakap kalau asap ni kalau pergi Gunung Jerai dah ni. Kan? Pergi Gunung Jerai. Jom. Lari aja.
sampai dah guys. Kita pakai. Aduh. Oh my god. Dah sampai dah puncak. Aduh sakit. Kebal. Saya dah parking 3 biji. Gunung Jerai. Okey guys, kita dah sampai di puncak Gunung Jerai. Sekarang ni ada kawasan-kawasan gerai. Ada kacamata, ada food court. Macam-macam makanan kat sini ada. Tengok. Jom. Kita nak naik atas lagi. Dah naik atas lagi kan? Ni ada gerai. Lukisan pun ada jual. Suhu dekat atas Gunung Jerai 26 darjah Celsius sekarang. Dia mendung lah, tak adalah sejuk tapi mendung. Mendung tapi tak panas dan tak sejuk sangat. Ini ada kawasan hotel, kalau naik atas ni masuk hotel. Kita ke keluar dulu. Pagi kita ke keluar ni. Kenapa masuk? Kau turun bawah ni betul hang. Kita masuk ke bawah ni, betul kata turun ke bawah naik ke atas ni tak? So kita tak ni. Turun tak, kita turun tak rasa sangat lah. Tapi kita tak naik gunung bukit lah ha. Biar aku naik. Kuat ke tak panjang. Yang aku muda pun tak dapat. Kalau aku duduk silat tu. Kan daripada jogging daripada apa tujuh saya mula. Tadi daripada exercise kan. Kalau jarang ni. Aku tak tahu aku lama tengok Masuk dalam. Agak tak share. Kita kat laga tak share. Jangan kasut. Telaga dia. Dia dibuat pulih dah. Ni Telaga Section ni kata. Dah dia upgrade dah, cantik dah sikit kawasan dia. Dia pakai je lah. Pakai. Dia batu-batu ni kalau kita padan ikan dia lawatan. Lawatan dia macam akak kayu. Dia macam daripada kayu ke? Ada kemah-kemah bagian tu lah. Rumah macam camping je. Campsite. Ada campsite lah kat sana. Macam nak buat campsite. Tengah proses. Dalam proses pembinaan campsite. Oh ni dah hotel juga. Macam rumah dulu punya style. Asko teman asko. Singapura macam ni sebab dia dekat sana tak ada gunung. Gunung kan? Dia gunung bangunan. Dia dekat Singapura tak ada gunung, tak ada sungai. Highway pun ambil kat Johor. Ayah terjun pun tiruan buatan. Saya pergi jemput artificial. Semua bangga tak mana tu. Siapa kat Malaysia kat tu? Tang ni lihat.
tak ada. Sampah hebat. No, dia pun tu baru sendiri. Dalam ni ada Aita banyak-banyaknya. Ada orang tidur kat sini ke? Ha? Oh. Bayat saja. Apa dia? Oh, ni batu dolphin. Muka macam dolphin. Ni betul kapal? Kapal di sini. Tak dah jalan agak cabar ni pada pendakian kita. Ayat sungai pun tak ada lah kerana ni dalam sungai tapi ayat tak ada. Masuk lagi dalam gerak dan ni lagi ni dia. So kita jumpa jalan. Oh ni jalan ni sikit letak kan. Ada simen. Simen yang okey sikit lah. Ni turun tangga Tenggulu tak apa lah. Satgi ada naik tangga pula mampu. Dia punya kawasan dia cantik view. Lepas tu ada orang mandi lah tahu. Ya, dia jalan lah. Lantai yang batu landai. Ada orang mandi. Awak rasa kereta depan tadi apa? Tu ada baju-baju tu.
tinggi. Hah? Kecil lah kolamnya. Tak terjun. Alur Tenaga. Kalau dari bawah saya ambil ini. Kita sampai di air terjun Alur Naga. Boleh mandi atau pergi cetek sini. Bersih. Ada orang camping kat bawah tu. Kita tak turun lah. Dah sampai dah guys. Batu besar lah. Itu. Macam alur sungai kan. Dia punya laut. Macam dia ada pergerakan air tak? Air laut ke dulu? Oh, batu-batu dia. Ya, pergerakan laut kan. Air bergorau macam ada gisan air. Okeylah, jom kita gerak balik dulu. Kita pergi kat belah resort pula. Ada Gunung Jerai resort. Oh, bukan. Jom, let's go. Pengen berkabus lah. Kita tinggi lah. Penat. Aku naik sikit lah. Penat. Oh, mampus. Tak stamina. Tôi đang có được nhà đây thấy chứ. Tại sao không được? Taman Sekodeng. Tengok. Ada kolam ni. Ada dinosaur lah guys. Dinosaur kat dalam ni. Jurassic Park. Ni apa? Ada air terjun. Air terjun. Jari. Masuk dah ni. Ni lah pokok Ali Syukriza. Pokok Ali Syukriza. Dia muka dia apa ni? Dah. Stone. Ada stone sepatutnya lagi kat dalam. Ini ada balang ni. Esok je beli roti-roti buat decoration. Esok buat decoration. Dekat. Oh. Hari kita berada di Jungle Coffee Shop. Dekat sini atas puncak ada view dari bawah. Ada kabus. Kat sini ada kopi, kedai kopi di sini. Kita lepak dulu kat sini dengan view kabus. Boleh ke? Sejuk lah guys. Sini ada lagi belah sini pada kak. Sana ada lagi.
Keluar dia tak ada lebih. Kejap abang kejap. Abang. Ini tempat lepak tak boleh melebihi 18 orang. Sikit je, tak ada ramai. Cantik dah kat ni. Kalau buat satu kat kampung kan best. Buat konsep-konsep garden kan. Cantik kan? Buat kat kampung. InsyaAllah Tamin Sun akan projek kat kampung. Min, tak ada orang dapat. Nak buat rumah sebiji macam ni. Rumah ni sebiji kat kampung. Ini yang buat kampung semua. Pak. Dia goyang-goyang. Ada bang ujak. Ada bang ujak. Bang ujak. Tu sak ni. Kecil dah. Dekat pokok satu batin, satu biji. Dekat pokoknya, dekat tengah pokoknya. Bukan. Untuk ni, nana. Tadi kan dia punya dinosaur tu dia punya. Dia tu rumah kayu, dia perbuah naik bawah batu macam tu. Tak naik kan? Anak-anak tak naik. Kampung dah sampai dah, Yos. Ni kamu air belah situ. Kamak. Sampai Ambil kamera. Ambil video. Gunung Jerai dengan Cik Adam kita order curang juga. Sat bagi gambar. Tak apa, kau jalan. Lalu. Boleh je. Jom masuk rumah. Kita lepak dekat sini. Hangat. Okay, kita minum kopi Raga. Oh, puncak Raga RM8. Kalau susu RM10. Dia botol minum kopi tak ada betul kan? Ha? Minum kopi tak ada betul ni. Mola orang nak tanya aku. Dulu aku buat masa dekat kedai tu kan. First menu aku buat kopi. Berapa ni lah? 3.5 waktu tu. Kopi 3.5, noodle 3.5. Padahal lo kedai tu. Cafe tu lah. Betul dalam kali rasa macam mahal. Sebab Aku kedai macam ni. jadi RM2. Sebenarnya ada. Ni ada juicy ni. Sedap. Tapi breakfast tak sedap ke ni? Makan breakfast tak sedap. Breakfast tak sedap. Tak benar. Ada apa-apa tak pakai? Tak ada. Ada apa nak pakai? Kau yang apa sih? Ada cudang. Oh. Ya bisa. Kakak 30% untuk buang. Kita boleh pakai. Tapi esok saya pergi lah yang kat buat tu jadi pelakon tu saya pergi lah esok. Buat tapi tak buat kan. Ada dinosaur. Okay, sekarang kita nak pergi ke Jerai Resort tak? Di sini ada Jerai Resort. Cantik juga rumah kayu. Harga rangkangan 300 hingga 400 ke atas lah satu malam. Tu kabus. Apa? Kita berada di puncak Gunung Jerai ni, ada berkabus. Sini ada resort semua, boleh tidur kat sini. Bilik swimming pool pada.
Dadang strawberry tu. Oh, ni ada dadang strawberry. Saya berada di ladang strawberry Jerai Farm. Ya, aiskrim. Ayak strawberry dah. Aiskrim strawberry. Kalau dadang strawberry ya kat Gunung Jerai. Don't cover all the way gitu. Nampak kabus tu. Duk. Nampak kelabu ah. Kabus penuh dekat kawasan hotel ni. Tidur ni. Cantik ada buat rumah macam ni. Tu cantik lah. Wish, seram je. Dah lah kabus penuh kat sini. Atau naik basikal macam tu pula. Bagi semangat je ada kah? Tak nampak apa. Itu dia, tenggelam dalam syurga dah. Jerai Sky boleh masuk ni kan? Tak nampak lah. Tadi yang berempat. Tak boleh apa melompat. Takkan melompat. Ingat nah, tak boleh melompat nah, terkacau tu. Tak boleh duduk, tak boleh lompat. Hanya ada pegang kita tahan tengah nak.
Kasut dulu. Yang plastik ni. Kasut pakai dalam set ni ya sekali ya. Ready? Jom. Nah, jom. Seramnya. Tapi view tak nampak apa. Nampak kabus. Kabus terang lah. Sekarang kita berada di puncak Gunung Jerai. Bila kabus sekarang ni, tengoklah. Kita dah di atas awan, yes. Di apa, Doraemon punya awan dekat atas kan. Kita kat sini lah. Awan duduk di kawan. Kita 2 orang je atas ni. Boleh. It's ada limited prices and for limited for VVIP. Kita bayar kita saja. Orang tak boleh masuk. Bayaran tadi kita bagi tahu RM10, tapi sekarang dia ada buat 50%, so kita bayar RM5 saja. Tapi dia berada di sini untuk selama 10 minit. Tapi sekarang kita yang punya, kita bayar untuk kita je, tak ada orang lain masuk. Selama 10 minit ni, 10 minit ni kita punya. Time cukup lagi 10 minit. Dah, jom, let's go. Dah kabus tak nampak apa dah. Layar ni. Okay. Okay guys, kita berada di Gunung Jerai. Jom kita pergi masjid yang paling tinggi di Kedah. Tak dapat buka. Kan? Kami coba jalan je. Tinggal balik lagi. Boleh cakap dah? Tak aku nak video kat situ. Pakai. Okay, tengok dulu ni. Okay, so ini kita akan ke masjid paling tinggi di Kedah. So ini bukan masjid di surau. Tengok. Itu ni mayang yang bakal balik. Ada ke? Kita pergi Mas Surau dekat paling tinggi di Kedah lah, sebab antara di atas Gunung Jerai kan. Dan duduk berkabus. Surau kita berada di Kawayangan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to
pemandangan daripada atas musola. Wah, angin kuat lah. Salji pula apa? Kabus kalau macam sauna tu. Kalau pagi-pagi buka view rumah. Okay, kita dah selesai semua yang asal dekat atas untuk kain. So, kita nak turun balik jalan-jalan lagi sekitar ni, jalan 20 minit. Nanti kita akan gerak balik. Jom. Brisk walk lah. Brisk. Wah, dia macam gelap dah. Kita punya apa nama? Cuaca sekarang dah mendung, lepas tu gelap dengan kabus. Bukan mendung kan, dah hujan lah. Hujan terlihat. Ayam pun, bukan ayam pun, kita kata ayam pun. Jom kita turun. Kita nak dalam nak maghrib. Ini Kami punya ni lah. Lari hujan dapat. Kita tak sempat lah, kita naik motor lah. Alamak. Kita nak ada kat mana? Alamak, hujan dah. Hujan dah, Yos. Lari. Hujan, lari. Masuk dalam kedai ni. Lari hujan masuk dalam kedai. Kala-kala yang hujan basah tidur. Lebat hujan lebat. Alamak, kita dah naik motor ni. Saya kuat dulu sini. Hujan lebat, Yos. Motor kita kat atas ni kan? Oh, sini. Okay guys, kita dah kita dah habis travel di Gunung Jerai ni. Sekarang kita dah balik. Kalau dah hujan, dah terkayak dah. So kita nak gerak balik. Ada orang ubah motor tak? Kita gerak balik. Apa nama? Kita tengok perjalanan kita macam mana. Jom. Best cuaca sini sangat sejuk. Lepas tu dia punya kabus sangat best. Siapa yang tak datang lagi tu, datanglah Gunung Jerai di Kedah. Okay, that's all video pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe and share this video. Bye. See you next video.